Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini bertujuan untuk memberi penerangan ringkas tentang penilaian kelas pertama kan. Jadi untuk makluman semua guru, pelajar baru ni adalah pelajar yang bertanda hijau pada bahagian minggu kemarin dan jadual guru masing-masing. Jadi seterusnya guru-guru boleh tengok pada bahagian Padlet. Okey. Dekat bahagian penilaian kelas pertama yang ni. Okey, penilaian kelas pertama. Jadi dekat sini penilaian ini dibahagikan kepada 3 bahagian lah, iaitu KAFA. Kemudian kat bawah ni ada juga ni KAFA. KAFA terbahagi kepada 3. Kat sini kita sediakan 3 subjek lah, iaitu subjek sirah, kemudian bahasa Arab dan juga Jawi. Jadi kalau ada subjek-subjek lain boleh diedit mengikut kesesuaian lah. Kemudian ada juga kami sediakan subjek tuition, iaitu tuition bahasa Melayu, subjek mengaji iaitu asas Qurani, Iqra ataupun Quran. Kemudian untuk tuition bahasa Melayu dan bahasa matematik. Bahasa Melayu dan matematik. Okay, jadi boleh tengok untuk yang pertama, untuk subjek KAFA lah. Subjek KAFA contohnya pada pada kelas pertama tersebut, guru-guru mengajar subjek sirah. Jadi bolehlah tengok kat sini, boleh send daripada penilaian kelas pertama. Nama guru ni boleh edit mengikut nama ustaz-ustazah lah. Kemudian OSKC berapa, nama pelajar, subjek apa, topik apa yang diajar, tarikh, tahap dan tahun lah. Kemudian kekuatan dan kelemahan pelajar boleh dikenal pasti, boleh dicatat dan dikenal pasti sepanjang kelas pertama berlangsung. Okey. Kemudian ni bahagian aspek pelajar, boleh diedit lah. Bahagian ni boleh diedit mengikut kesesuaian pelajar. Kemudian bahagian cadangan ni boleh dikekalkan dan juga boleh ditambah jika perlu. Okey. Kemudian semua guru diwajibkan untuk mengedit laporan ini mengikut kesesuaian kelas masing-masing. Jadi ada beberapa perkara penting untuk diingat semasa kelas pertama. Yang pertama, catat kelebihan dan kelemahan pelajar yang dikenal pasti sepanjang kelas pertama berlangsung. Tujuannya untuk kita send penilaian kelas ni lah, template penilaian kelas ni kepada parent dan juga admin. Kemudian yang kedua, kelas pertama ni sangatlah penting ya, terutamanya bagi pelajar OMPE sebab pihak Oxford Education akan tetap membuat bayaran kepada guru walaupun pelajar tidak meneruskan kelas berikutnya. Jadi buatlah sebaik mungkin untuk kita beri keyakinan kepada pelajar dan ibu bapa supaya teruskan kelas bersama dengan kita lah. Okey. Seterusnya kebiasaannya ibu bapa juga akan turut serta, turut bersama-sama sepanjang kelas pertama. Jadi pastikan laporan penilaian ditulis selari dengan apa yang tadi ajar dan diperlihatkan kepada ibu bapa. Okey, jadi jadikanlah kelas pertama kita ni sebagai peluang untuk kita mengajar dengan baik supaya pelajar dan ibu bapa yakin dengan kualiti pengajaran kita. Jadi itu sahajalah secara ringkas penerangan penilaian kelas pertama. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kekeliruan, guru-guru boleh hubungi admin masing-masing lah, okay, untuk bantuan selanjutnya. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.